Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Cikgu Fatin, Guru Mata Pelajaran Sains Tingkatan 3, dan kita akan sambung lagi 3 fenomena yang berlaku di permukaan matahari, iaitu nyalaan suria, lentingan jisim korona dan angin suria. Nyalaan suria merupakan letusan gas yang sangat kuat dan hebat. Nyalaan suria berbentuk lajur yang terdiri daripada gas bercas yang banyak meletus daripada matahari dan kerap berlaku berdekatan dengan tompok matahari. Letusan ini boleh mencapai tahap kecerahan maksimum dalam masa beberapa saat atau beberapa minit dan kemudiannya malam sehingga beberapa minit atau beberapa jam. Cahaya daripada nyalaan suria yang berkelajuan cahaya mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi, manakala zarah gas yang bercas akan mengambil masa beberapa puluh minit untuk sampai ke bumi. Zarah yang bercas ini sering saling bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi, lalu menghasilkan peragaan cahaya yang mempersonalkan di langit, dikenali sebagai aurora. Secara uniknya, aurora boleh dilihat di ruang udara sekitar kutub bumi. Fenomena berikutnya adalah lentingan jisim korona. Lentingan jisim korona berbentuk awan yang besar, terdiri daripada plasma yang meletus daripada matahari, kerap berlaku bersama dengan nyalaan suria yang besar dan kuat. Lentingan jisim korona ialah letusan zarah gas yang bermagnet. Lentingan jisim korona menyemburkan zarah yang bermagnet keluar pada kelajuan yang tinggi ke angkasa lepas dan kelihatan sebagai sebuah awan yang mengembang. Zarah bermagnet daripada lentingan jisim korona mengambil masa 3 hari untuk sampai ke bumi. Zarah gas bermagnet juga bertindak balas dengan atom atau molekul dalam atmosfera lalu menghasilkan aurora. Bermakna di sini kita ada 2 fenomena yang boleh menghasilkan aurora, iaitu nyalaan suria dan lentingan jisim korona. Cantik kan aurora tu? Warna-warni. Okey. Fenomena yang terakhir adalah angin suria. Angin suria adalah zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan zarah alfa yang meletus daripada matahari ke angkasa lepas, bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi. Angin suria juga membawa medan magnet antara planet bersama-sama dengannya. Kelajuan angin suria adalah supersonik dengan nilai antara 200 km per saat hingga 750 km per saat. Bermakna di sini dalam masa 1 saat supersonik boleh bergerak sejauh 750 km. Jauh tu. Okey. Namun begitu, kelajuan, suhu dan ketumpatan angin suria berubah-ubah dalam perlintasan gerakannya. Jadi di sini hari ini kita telah mempelajari 7 fenomena matahari yang memberi kesan kepada bumi. Sekian dahulu.
topik pada hari ini kita sambung lagi bahagian 3, magnetosfera bumi dan kepentingannya. Sehingga jumpa lagi. Terima kasih.